Salam sejahtera. Saya tak faham logik sesetengah penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Sebelum 2018, harga petrol pernah disubsidi. Bantuan rakyat satu Malaysia diberikan kepada rakyat yang susah. Kedai rakyat satu Malaysia disediakan untuk rakyat yang susah dan klinik satu Malaysia disediakan kepada semua rakyat. PPAIM, Rumah Wit Prima, banyak untuk membantu rakyat. Subsidi minyak masak ada, subsidi gula dan sebagainya ada. Mereka kata apa? Itu duit rakyat. Bukan duit dari poket ahli politik. Tidak perlu berterima kasih kepada ahli politik kerajaan. Sekarang macam mana pula? Dapat 8 sen kurang daripada sebelum ni. Dapat jimat 5-18 ringgit sebulan berbanding dengan September. Terima kasih PMX. Dapat 100 ringgit one off. Terima kasih PMX. Dapat STR. Terima kasih PMX. Kalau majoriti rakyat tak berterima kasih, pula geng yang sama tu tuduh kami rakyat Malaysia tak reti bersyukur, tak reti berterima kasih. Hakikatnya majoriti rakyat hanya ikut prinsip korang saja. Itu duit rakyat, bukan duit dari poket ahli politik. Tak perlu berterima kasih kepada ahli politik kerajaan. Itu korang yang cakap, bukan kami yang cakap. Kami majoriti rakyat ikut prinsip korang. Sekarang korang yang flip-flop tu pula tuduh kami majoriti rakyat tak reti bersyukur. Apa logik ni sebenarnya? Mohon tanya.